Hai semua, saya Cheng Yi, moderator anda pada hari ini. So, selamat datang ke podcast Berilmu Berbakti X Hospital Sultan Abdul Aziz Shah UPM. So, di podcast ni kita akan berkongsi tentang masalah kesihatan dan juga untuk meningkatkan awareness dalam kalangan orang ramai lah. So, hari ni topik pertama untuk siri pertama ni kita nak bincang tentang masalah sembelit. So, saya dah dapat invite pakar bedah dan juga pensyarah saya iaitu Dr. Muhammad Syakir Muhammad Azhar. Dia seorang pakar bedah dan lecturer di Fakulti Perubatan Sains Kesihatan dan Hospital Sultan Abdul Aziz Shah UPM. So, hi Dr. Syakir. Hai. Dr. Syakir boleh perkenalkan diri sikit? Hai, saya Dr. Syakir, pakar bedah dari Jabatan Surgery Hospital Sultan Abdul Aziz Shah UPM. Okay. So, Dr. Syakir, saya nak tanya sikit lah. Apa itu sebenarnya sembelit? Okay, sembelit is actually keadaan di mana bila ada satu pesakit tu dia membuang air besar kurang daripada 3 kali seminggu, ataupun di mana najis tu lebih keras daripada keadaan biasa, dan berserta dengan simptom-simptom yang lain termasuk kadang perut yang sakit atau pembuangan yang tidak lawas. Okay. Ini sebenarnya ditengok kepada yang pembuangan kurang pada 3 kali tu bukan kepada semua pesakit, dia melihat kepada normal bowel habit setengah pesakit itu juga. Okay. So tadi Dr. Syakir ada sebut tentang najis keras kan? Macam mana kita nak tahu atau kita nak judge macam najis air ni kira keras ke, okey ke, lembut sangat ke, ada tak cara? Kita ada satu charting yang kita panggil Bristol Stool Chart, di mana kita dapat tengok kadar kekerasan atau cairnya setengah najis tu. Bristol Stool Chart ni digunakan supaya kita senang nak berkomunikasi. Contoh, bila pesakit tu nak bagi tahu kepada doktor yang jenis najis dia keras ataupun lembut. So bila kita nak tahu berapa keras atau berapa lembut, because bila cakap keras atau lembut is very subjective. Ya, betul. So bila ada chart ni, kita dapat berkomunikasi dengan satu level yang sama. Bristol Stool Chart dia terbagi kepada ada 7. Banyaknya. So basically Bristol Stool 1, najis tu dia keras macam najis kambing yang biji-biji seperti. Bristol Stool 2 dia keras, dia lumpy, tapi still dapat satu yang keras lah. Dan Bristol Stool 3 dia dapat satu najis yang solid dan dia kena meneran, satu yang keras, meneran sebelum benda tu boleh keluar lah. Maksudnya dia solid tapi masa dia keras, dia nak membuang tu dia rasa kena teran kuat-kuat. Usually yang normal within Bristol Stool 4 dan Bristol Stool 5 kita boleh consider sebagai najis yang normal. Najis yang normal lah. So Dr. Syakir, kalau contohlah saya dari kecil memang jenis yang membuang 2 kali sehari, yang tu normal ke tak? Itu depends. Kalau memang dari kecil memang sudah 2 kali, dan najis kekerasan najis tu seperti normal, dan itu boleh dipanggil dianggap normal juga. Dianggap normal lah. So Dr. Syakir, apa selalunya orang cakap masalah sembelit ni, apa sebab-sebab untuk masalah sembelit ni berlaku? Okay. Masalah sembelit ni dia bukan sahaja masalah dari bahagian surgery atau pembedahan, dia ada juga, kita juga kena consider masalah perubatan dari segi medical causes. Means kita kena tengok nombor satu, sama ada pesakit mempunyai masalah thyroid ataupun hypothyroid. Bila kurangnya masalah thyroid ni, apa yang berlaku dia akan menyebabkan pergerakan usus terlambat, dia akan jadi constipation juga. Ada juga masalah-masalah lain yang boleh menyebabkan sembelit, dan paling penting ni kita nak ceritakan yang benda boleh means kita rawat di rumah adalah disebabkan lifestyle yang tidak seimbang. Betul. Lifestyle seimbang maksudnya saya kena bersenam baru boleh membuang dengan lancar ke macam mana? Okay. First of all, kalau kita kurang minum air, kita kurang makan makanan yang berserat, buah-buahan, sayur-sayuran, itu pun dapat menyebabkan constipation ataupun sembelit. Okay. Tapi contohlah saya memang jenis yang suka makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Ada tak peluang walaupun saya makan banyak tapi masih ada masalah sembelit? Boleh berlaku juga ke? Tu boleh juga berlaku. Tu kita kena tengok punca-punca lain. Yang paling penting sini kita nak mengingatkan sembelit tu bukan kita kena rule out ataupun kita kena memastikan dia bukan masalah yang lebih serius. Seperti contoh kanser usus boleh berlaku juga. Biasanya pesakit kata dia ada sembelit-sembelit, bila kita buat siasatan lanjutan dapati dia ada kanser usus. Itu juga so, kita ada tak disebabkan masalah sembelit ni, dan kita sebagai pesakit yang ada masalah sembelit, dia
meningkatkan risiko untuk kita dapat kanser usus? Sembelit ni dia bukan dapat menyebabkan kanser usus. It's actually on the other way. Masalah kanser usus tu dapat symptoms dia dapat ditunjukkan dengan gejala sembelit dahulu. So nanti pesakit ingat sembelit biasa dan dia tak dapatkan rawatan. And yang itulah yang kita nak nasihatkan di sini. Masalah kanser usus tu dapat ditunjukkan dengan symptoms gejala So sembelit. maksudnya saya ada sembelit tapi saya tak boleh pandang remeh tentang Betul. benda tu lah. Tidak So boleh pandang remeh. sembelit yang macam mana? Berapa lama yang ada apa-apa yang perlu mendorongkan I untuk pergi jumpa doktor cepat-cepat ke? Kalau masalah sembelit ni biasanya kita akan cuba dengan conservative treatment dulu atau kita perubahan gaya hidup yang sihat. Kita akan anjurkan untuk makan buah-buahan, sayur-sayuran, makan makanan yang berserat. Minum air yang lebih supaya dapat melancarkan pembuangan. Usually kita bagi masa dalam masa 2 minggu. Lepas tu kalau masih berlanjutan 2 minggu hingga 1 bulan, masalah masih berlanjutan, usually kena dapatkan siasatan rawatan lanjutan lah. Siasatan, boleh tak doktor cerita sikit tentang siasatan atau rawatan lanjutan yang kita boleh buat? Siasatan biasanya bila pesakit datang kepada kami dengan masalah sembelit ni, pertama sekali kami akan tanya all this detail history. Sejarah in terms of diet history, make sure apa yang dia makan, macam mana pola pembuangan air besar sebelum ini. Pola maksudnya dari dulu, regular betul, lah. Kita nak make sure dia regular, maknanya dari dulu adalah pola yang sama dan baru ni 1-2 bulan baru berubah. Means dulu 1 hari ataupun 2 hari sekali dia dah membuang air, and then for the past few weeks or few months tiba-tiba dia jadi macam 3-4 hari sekali. Lepas tu dia persistent. So kita akan tanya ada perubahan in terms of gaya hidup ataupun pemakanan. Biasanya bila dah makin busy, kurang minum air, kurang makan makanan besar, itu dapat menyebabkan sembelit. Nanti kita akan adjust dari situ. Selain itu juga kita akan periksa, tanya mengenai history yang lain. Contoh ada tak berserta dengan simptom-simptom yang lain. Contoh muntah masa tanda-tanda muntah semasa makan, perut kembung ataupun najis, membuang air besar dengan berdarah atau sebagainya. Itu kita besertakan dengan simptom-simptom yang lain. Tapi kenapa kita ada masalah sembelit apa berkaitan dengan muntah? Sebab kadang-kadang patient ni dah tak buang air besar 3-4 hari. Kadang-kadang yang paling kita risau adalah usus tu boleh tersumbat bila sembelit yang lama dan menyebabkan sakit, kadang-kadang menyebabkan sakit perut dan perut boleh kembung. Dan perut boleh jadi kembung So kalau patient tu dia datang dekat doktor, dia mengadu saya dah 3-4 hari tak membuang, sekarang perut saya semakin sakit, biasanya kat hospital atau kat klinik apa yang doktor akan buat dulu untuk patient macam ni? Pertama sekali kami akan buat x-ray perut. Kita buat pemeriksaan klinikal dulu, nak tengokkan perut dia, make sure tak ada tanda-tanda peradangan ataupun tanda-tanda yang membahayakan. Mana kawasan yang sakit dan sebagainya. Kalau semua normal, dan lepas tu kami akan teruskan siasatan dengan x-ray untuk melihat ada tanda-tanda usus yang bengkak ataupun dilated, kita panggil dia kembang. Selain itu juga kita akan ambil ujian darah, melakukan ujian darah. Macam saya terangkan tadi, kita nak tengok ada masalah lain seperti contoh thyroid ataupun electrolyte imbalances yang dapat menyebabkan masalah sembelit ni berlaku. So saya nak tanya tentang experience doktor lah. So dalam bidang doktor, paling kerap orang datang sebab masalah sembelit itu adakah kanser ke ataupun ada sebab-sebab lain? Biasanya yang pertama sekali kami fikirkan is make sure dia bukan kanser. So bila dia datang dengan masalah sembelit, kami yang itu yang paling bahaya, kanser yang kita paling takuti betul. Di khalayak ramai ni. So kita kena make sure itu bukan kanser dulu, dan kita akan teruskan dengan siasatan lain. Kalau bukan kanser, dan kami akan teruskan dengan siasatan lain. Maksudnya cara kita tengok patient tu, dia datang, kita nak make sure ni bukan kanser. Kita tak boleh pandang remeh. Seperti yang cakap tadi, kita tak boleh pandang remeh macam ini biasa dan kita biarkan. So bila dia datang pertama kali kepada kami make sure bukan kanser. So kami akan lakukan siasatan seperti contoh kolonoskopi. Kolonoskopi tu apa doktor? Kolonoskopi ni adalah ujian di mana kami akan masukkan kamera kamera yang besar-besar ke? Kamera dia ada satu tube yang panjang, mana tube panjang tu ada kamera di hujungnya. Kita boleh melihat usus besar kita. Kita akan masukkan melalui kawasan
hujung belakang sinus kita. Dan Okey, kita dia akan, masuk dari anus lah. kita akan melihat seluruh usus besar. Kita nak make sure di mana tiada ketumbuhan yang menyebabkan pembuangan air ni terganggu. So kita buat kolonoskopi, make sure tak ada ketumbuhan. Kalau ada ketumbuhan, kita akan ambil biopsi lah untuk nak menentukan itu jenis kanser atau tak kanser. Okay. So untuk kolonoskopi ni dia kena buat dalam surgery ke macam mana? Kita tidur ke? Kolonoskopi ni adalah satu prosedur mana kita lakukan dalam daycare prosedur ataupun pusat rawatan harian. Okay. Ya, dia datang pagi dan kita buat prosedur dan masa tu kita akan memantau pesakit dan lepas tu boleh balik. Betul. So ada tak apa persediaan yang kita perlu buat sebelum kita buat kolonoskopi? Sebelum kolonoskopi ni kita memerlukan persediaan mana kita akan perlu untuk mencuci semua usus-usus besar tu, maknanya kita akan ada bagi ubat yang special. Ubat special. Ubat tu dia memang akan menyebabkan kita membuang. So nak mengclearkan, melancarkan pembuangan semua, nak kosongkan usus besar supaya kita dapat masuk kamera. So maksudnya kita minum ubat tu, lepas tu nak bagi kita cerit-berit, keluarkan everything. Ya, betul. Kalau tak minum, tak bersihkan usus macam mana? Kalau avoid tak nak makan ubat ni, apa yang berlaku, dia akan ada banyak najis dalam tu. Mana bila kita masuk kamera, kita tak boleh nak melihat dinding usus tersebut. So kita tak boleh completekan kita punya siasatan. So memang ada jenis ubat yang boleh buat kita cerit-berit, boleh membuang dan cuci usus lah. Okay, doktor, kalau saya nak tanya, kalau macam tu saya ada masalah sembelit, saya beli ubat tu boleh tak tu minum? Itu yang bahaya kalau minum je ubat tu tapi tak ada rawatan siasatan lanjutan, yang tu kita bahaya. Sebab kalau you minum dia keluar, dia dapat lancarkan tapi punca sebenarnya kita tak tangani. Itu yang bahayanya. So kita kena cari tahu punca kenapa adanya masalah sembelit. Okay. So next saya nak tanya kat doktor sikit lah. Sebab sekarang Malaysia pun dah jadi country yang makin, kita cakap, penuaan lah, is going towards that direction. Ada tak masalah sembelit ni lagi kerap berlaku dalam kalangan warga tua, warga emas? Betul, saya rasa dalam warga emas lebih kerap mereka akan datang dengan masalah sembelit ni, tapi biasanya disebabkan oleh in terms of changes in terms of dietary. Let's say kalau dia ada masalah kesihatan lain yang dia tak boleh minum air yang banyak dan sebagainya. So bila dia tak minum air, kurang makan, sudah akan menjadi kurang makanan-makanan yang berserat. So dia akan menjadi najis lebih keras. Dan basically apa yang kita kata, bila ada lifestyle changes kepada mereka lah. Lifestyle changes. Bukan sekatanya, bukan macam saya tua sebab saya dah lambat, badan saya lambat, metabolism lambat, then automatically pembuangan tu lambat. Bukan lah. Dia juga kena depends on masalah kesihatan yang lain-lain lah. Okay. Kalau macam tu, apa kata dalam budak-budak? Budak-budak kita kena tengok masa dari kecil. Masa saya kata kita kena tengok trend dia dari bayi berapa kali pembuangan. So kita akan teruskan siasatan, tanya. And budak-budak biasanya dia tak suka makan sayur-sayuran dengan buah-buahan. Kita kena paksa. So yang tu kita akan cuba ajar mak ayah untuk banyakkan fiber dalam diet dulu. Okay, so senang kata, apa-apa kalau ada masalah sembelit pada mula-mula, kita memang suggest untuk lifestyle modification dulu lah. Boleh. Okay. Doktor, lepas tu saya nak tanya, apa kalau seseorang tu pregnant, mengandung macam perempuan, dia akan ganggu tak dia punya tabiat pembuangan ni? Dia patient yang mengandung pula ataupun pregnant lady ataupun mengandung ni, di mana bila bayi tu makin membesar, kadang-kadang dia boleh menekan di kawasan tempat pembuangan usus kita di belakang tu. So kawasan ruangan perut tu akan menjadi dia dah macam sempit lah sikit. Sebab baby makin membesar dalam tu, so dia macam block situ. So kita akan advise untuk make sure tak ada, untuk mengurangkan sembelit, kena minum air banyak, makanan berserat. Okay. So apa kata kita rehat sebentar, lepas tu kita sambung balik lah. Okay. Okay, kita nak kembali kepada topik kita dan sambung kepada apa yang selain daripada masalah yang boleh nampak oleh kolonoskopi. Tadi doktor cakap kolonoskopi ni kita boleh tengok biopsi, lepas tu tengok ada tumbuhan apa-apa ke tak. So kalau dah buat kolonoskopi tapi tumbuhan semua ni kita tak nampak, maksudnya usus tu sihat. Okay.
darah check pun macam okey je, tak ada masalah apa-apa, dan kita buat x-ray nampak okey, ada tak mungkin ada sebab-sebab lain yang menyebabkan seseorang tu ada masalah sembelit? Kalau lepas siasatan kolonoskopi semua normal, apa yang biasanya kami akan lakukan ada a few other investigation untuk further nak buat siasatan lanjutan. Number one, blood test tadi lah, kita tengok make sure thyroid function normal dan sebagainya. Kalau tak ada tanda-tanda yang emergency, maknanya usus tak tersumbat, kami boleh buat satu benda yang dipanggilkan transit study. Transit study Yeah. TRA, transit. Okey. Apa tu doktor? Mana kita akan ada biomarker, ada marker mana patient tu akan menelan, dan kita nak tengok motility usus tu sendiri. So dah akan telan after few days, dalam hari pertama, hari ketiga, hari kelima kami akan buat x-ray. So kami dapat tengok marker tu, pergerakan usus tu, one of the way nak tengok. Maksudnya makan marker tu ke? Telan, dia macam small pellet, betul. Small macam ubat kecil-kecil. Ubat kecil, betul. Dia telan. Ya. Lepas tu dia akan tengok dia makan, gerak ke kita mana. akan buat x-ray. Dalam x-ray tu kita akan nampak position marker tu sama ada di perut, di usus besar ataupun usus kecil. Ya. So tu satu, nak tengok pergerakan whether memang motility dia slow, usus tu slow. Tengok usus tu pergerakan tu okey ke tak lah. Betul. So usually dalam hari ketiga, hari kelima dia akan keluar semua in normal lah. Sometimes ada yang stay longer dalam tu. So yang ni kita tahu memang motility dia slow sikit. So ada yang kadang-kadang bila sampai hujung dia tak mengeluar. So apa yang berlaku, betul, kita akan buat satu lagi ujian yang kita panggil anal manometry. Yang ni kita boleh tengok apa yang kita panggilkan obstructive defecating syndrome. Maksudnya usus bergerak okey, tapi bila sampai dekat hujung sebelum dia membuang air besar tu, dia tersangkut disebabkan kadang-kadang contraction usus dengan pinggul kita tu tak seirama. So dia ada fisiologi dia sebelum kita membuang air besar, di mana masa kita kena relax, lepas tu baru kita meneran, baru usus tu akan terkeluar. So ada condition yang di mana dia tak dapat synchronize. So bila itu berlaku, bila kita meneran, in fact yang bawah dia tak relax, dia makin meneran. So najis tu akan bertakung kat bawah. So treatment rawatan dia yang tu kita perlu bagi macam biofeedback treatment, mana kita akan biofeedback. Kita akan letak. Biofeedback tu buat apa? Dia letak macam probe supaya untuk stimulate balik the nerve, untuk supaya dia boleh synchronize balik lah. Supaya pembuangan tu dia akan dapat dengan lebih lancar. Yang masalah ni yang obstructive defecating syndrome ni, dia ada tak contoh macam lagi kerap berlaku dekat lelaki ke perempuan ke, atau dia generally sesiapa pun boleh dapat masalah ni? Yang tu saya tak berapa pasti dalam berapa yang statistik in terms of what, but most of the time usually ada in male akan lebih more prominent lah. More prominent lah. Okay. So doktor, kita dah cerita pasal sembelit, and then kita pun dah cerita tentang cara untuk menyiasat. So next kita masuk dekat sikit rawatan untuk sembelit ni macam mana? Selain daripada tadi doktor cerita lifestyle modification, di mana kita perlu banyak makan serat, buah-buahan dan sayur-sayuran, minum air banyak, 8 gelas sehari kan? And then bersenam secara konsisten, make sure you are active. Apa lagi yang kita boleh buat untuk rawat sembelit ni? Kalau dah ubah cara hidup, lifestyle modification semua kita dah cuba, kalau tak berjaya, dan kita akan bagi ubat di mana kita panggil laxative untuk melancarkan pembuangan air najis, untuk melembutkan pembuangan tu balik. So dia akan melembutkan najis, mana untuk memudahkan kita membuang lah. So laxative ni ada beberapa jenis lah, ada yang tablet, ada yang sirap. In fact ada yang boleh bagi pump ke bawah, yang kita panggil ubat pump. Pump dari bawah. Ya, betul. So kita minum, benda tu dia boleh adjust. Kalau minum terlebih, dia akan boleh menyebabkan sembelit, cirit pula. So kita kena kontrol sendiri berapa kali kita boleh minum tu. So ada tak lepas kita minum ubat tu, then macam cakap, lepas kita minum ubat, sembelit tu akan cure, atau kita kena seumur hidup, sepanjang hidup rely ubat tu sahaja? Kalau dah makan ubat in terms of ubat laxative ni, bukan purely harapkan ubat laxative. Usually at the same time kita akan add on cara hidup yang sihat tu, maknanya tambahkan lagi serat dan sebagainya, dan kita akan slowly wean off dia punya ubat laxative. Tapi kalau di mana yang tak
tak berjaya juga, usually kita akan suggest untuk continuekan laxative ni juga. Tapi kita akan kurangkan dos ataupun kita boleh pakai bila perlu saja. Sebab kadang-kadang ada pesakit ni bukan setiap masa dia sembelit, ada masa-masa tertentu. So kita pakai bila perlu. So senang kata kita still kena utamakan lifestyle modification. Betul lah. Okay, kalau lah saya ada masalah sembelit tapi saya rasa malu nak pergi jumpa doktor sebab nak cerita sembelit ni tak selesa, ada tak apa-apa yang akan berlaku? Tadi doktor cakap dia takkan menyebabkan kanser kan? Ada tak menyebabkan benda-benda lain? Betul. Betul. Bila kita bincang pasal pembuangan air besar ni, ramai antara kita yang akan malu nak bagi tahu doktor, akan malu nak pergi jumpa dapatkan rawatan. Ya, betul. Benda ni macam sensitif, tabu sikit untuk terutamanya kalau saya macam saya perempuan dan saya jumpa masuk klinik, alamak ni doktor lelaki, lepas tu saya kena cerita. So, masalah dengan constipation ni, apa yang boleh berlaku, beberapa benda yang boleh berlaku, antara lain adalah bila kita nak membuang, dia kena meneran, dia akan meningkatkan pressure dalam perut. Apa yang jadi, yang paling common boleh menyebabkan hemorrhoid ataupun buasir. Okay. Lain pada itu, bila najis tu keras, bila kita meneran paksa, dia boleh menyebabkan luka dekat kawasan sekeliling tu, kita panggil anal fissure lah. Dia akan menjadikan luka kat kawasan anal canal tepi kita tu. So kalau dia menyebabkan luka, kita akan rasa sakit lah. Betul. Lagi tidak selesa lagi nak. Itu yang problem ni. Lagi ada luka bila sakit, so you akan meneran, tahan, tak nak membuang. So najis akan makin keras. So dia akan jadi macam vicious cycle di situ. Oh, so dia macam saya nak fikir, saya nak sakit ke saya nak membuang. Nak membuang. Okay. Oh. So saya nak tanya doktor, ni ada satu soalan lah, santai-santai kan. Sebab kita tahu tandas ni ada mangkuk duduk yang jenis cangkung macam tu kan. So saya nak tanya pendapat doktor lah, sebab banyak kawan tanya, ada perbezaan ke? Macam ada orang cakap duduk lebih selesa nak membuang, yang cangkung lagi selesa nak membuang. Ada tak efek untuk sembelit ni? Kalau ikutkan anatomi atau bentuk cara duduk tu, pembuangan yang sebetulnya mungkin kaki tu bila duduk, sebab most of the tandas kat rumah sekarang adalah duduk. Susah nak cari cangkung. So apa yang kita boleh buat adalah letak alas kaki tu untuk tinggikan sikit, mungkin tu dapat membantu. Sebenarnya macam tu lebih senang untuk membuang. Tapi kalau duduk, mungkin kita kena adjust ataupun modify sikit lah macam mana cara kita pembuangan tu. So sekarang susah nak cari tandas mencangkung. Okay, so maksudnya posisi yang comfortable tu sebenarnya adalah kita punya bahagian lutut lagi tinggi daripada bahagian pinggul tu lah. So kalau nak bangkut jenis duduk, kita kena cari something untuk alas kaki bagi posture tu betul. Lagi selesa untuk nak senangkan membuang. Betul. Okay, so doktor ni saya macam soalan terakhir lah. Untuk doktor, apa nasihat doktor nak bagi kepada penonton-penonton atau everyone tentang masalah sembelit ni? Okay, untuk masalah sembelit ni, nombor satu, kita kena jangan malu untuk dapatkan rawatan. Ada yang tunggu sampai berbulan-bulan sebelum mereka datang untuk merawat kami, dan akhirnya terlepas di mana benda tu adalah perkara yang lebih serius. Nanti yang kami tak nak, yang so bila ada masalah sembelit, perubahan dalam 1 bulan, 2 bulan, cepat-cepat dapatkan rawatan. Maksudnya perubahan dalam tabiat pembuangan air besar. Cepat-cepat betul. Doktor lah. Ada orang malu, so dia tangguh lama-lama, di mana keadaan yang benda yang kita takuti adalah usus kanser kita terlepas. Yang tu kita tak nak. Itu nasihat lah. Selain pada itu juga, kita kalau ada masalah sembelit, kena cuba amalkan cara hidup yang sihat, minum air banyak dan minum apa yang kita panggil sayur-sayuran, buah-buahan, makan makanan yang seimbang. Itu sangat penting. Itu saja. Betul. Okay, baiklah. So terima kasih kepada Dr. Syakir kerana berkongsi dengan kita tentang masalah sembelit. Jangan segan, jangan takut. Kalau ada apa-apa masalah, boleh tinggalkan kat komen ke apa, dan cari Dr. Syakir dekat hospital kita. Okay, Dr. Syakir. Okay, bye semua. Thank you Dr. Syakir. Bye.